Hari ni kita nak buat tutorial lah macam mana nak pakai mesin ini. Mesin ni kita panggil dia P65. P65 sebab dia punya dek dia 65 inci. Okey, dalam dekat luar kalau habis ke rosak ke, kalau nak beli replace cakap nak 65 inch saja. Okey, kalau nak replace lah. Okey, jadi mesin ni dia senang je. Dia punya switch kita start daripada sini. Switch merah stop, hijau on. Okey, so bila kita dah on, okay, kita bila dah on, yang ni stay on. Tapi bila kita stop setengah-setengah, kita just off merah. Lepas tu sekejap rehat hari habis dah, nak sambung balik, tekan balik pop. Tekan on balik. Okey, dan satu lagi kita nak cerita pasal pisau ni. Pisau ni memang kena pastikan dia punya mata ni ke bawah. So setiap kali nak pasang, pastikan mata tak boleh ke atas. Mata kena ke bawah sebab dia akan turun ke bawah. Dan bila dia turun ke bawah, kita pula tolak ke sini. Jadi dia akan jadi sistem yang baik lah. Tolak ke bawah, kita tolak ke sini. Yang jadi proper sikit. So yang ini pisau ni, tolak ni untuk bantu kita punya daging. Tolak. Samping ini kita boleh adjust. Okay, kita boleh adjust. Kita nak sejauh mana kita nak, macam contoh kita nak habiskan sampai ni ataupun kemas sikit lagi. Kita boleh adjust. Dan tolak pisau macam ni. Okay. Yang penting bila dekat depan ni, kalau pisau ni dah tumpul, kita nak tukar senang je. Angkit ni je. Ni dia ada switch angkit. Atas satu, bawah satu. Okey, lepas tu dah boleh buka. Okay. So ini dia punya dalam ni, ini paling kotor lah. Bila setiap kali habis, pastikan cuci dalam ni yang penting. Dalam ni selalu dia punya kotor-kotor tu lekat atas. Ni pasti kena cuci je. Okey, bila dah habis pakai, tumpul, kita switch pusing ni je. Okey, pusing ni. Nak bagi longgar. Okey, dah tukar baru. Bila tukar baru, ingat mata kena bawah, siap okey, ketat balik. Okey, dah siap ketat balik. Tutup balik pintu ni. Saya pastikan dia kena ketat semualah. Macam pintu rumah kena ketat semua. Atas, lepas tu bawah. Okay, so sekarang saya nak test macam mana bunyi dia. Okay, switch ni dah on. Okay, so depan button hijau je, tekan je. Dan di sini tolak. Dan di sini tolak. Tolak. Okay, contoh sambil tu nak rehat sekejap, so kita tekan off sekejap. Okay, dah okey, dah sambung balik daging yang baru, kita on balik.